Hari ni, kita cuba cara paling senang nak semak settle sekelayakan yang terima subsidi petrol Budi Madani ROS 95. Pakai settle je. Mula-mula, buka aplikasi settle. Lepas tu, tekan tab Budi 95. Lepas tu, tekan semak kelayakan. Dan kalau korang dah verify akaun settle, baki kelayakan korang tu memang akan terus keluar kat situ. Kalau tak lepas, jangan risau. Nanti korang boleh semak balik syarat atau cuba lain sekali lepas korang dah verify akaun settle korang. Kalau semua okey, pilih je nombor PAN yang korang nak, isi minyak macam biasa. Nampak tak? Pam dah automatic aktif dan boleh isi minyak terus. Tak payah nak keluarkan mic atau kad bank pun. Lagi senang dan pantas. Okey, lepas isi minyak, korang boleh tengok baki kelayakan yang dah ditolak dalam settle. Bukan tu je tau. Korang boleh juga dapat sehingga 3 kali mata ganjaran mesra reward sekali. Mudah, pantas, semua jelas depan mata. Korang yang dah ada settle tu nak tunggu apa lagi? Settle je hari ni. Tapi yang belum ada tu, downloadlah sekarang.